kita kawan sampai bila-bila tau. Kalau nak berubah, kita berubah sama-sama, okey? Betul-betul. Kita pun tak adalah baik sangat, tapi kita pun nak cuba berubah juga. Kita berubah sama-sama, okey? Betul-betul. Betul. Hana, aku nak tahu tak? Semalam aku nampak Mira sama dengan lelaki. Ya Allah, betul. Aku ada bukti ni. Mana terus bukti tu? Aku ada bukti. Kau nak dengar? Sekejap. Kita orang tanya sesuatu ni. Apa dia? Ada orang kata dia nampak awak keluar dengan lelaki. Betul ke? Kenapalah korang ni senang sangat berseru sama orang? Mira, kita orang cuma risau. Betul? Itu abang kita. Kita dah penat lah asyik-asyik orang cakap pasal tu. Kita dah penat nak explain ke orang. Yang kita ni dah cuba dah untuk jadi yang terbaik. Kita dah berusaha dah untuk berubah. Tapi orang tetap juga nak fitnah kita. Mana boleh macam tu? Kan dia dah cakap tak. Cukup. Yana dah dengar cerita ni daripada awal lagi. Aina, kamu yang sebarkan sangkaan ni kan? Aina tak berniat. Tapi niat tu tak menghalangkan cara. Tu dah jatuh fitnah tau. Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah dah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu perbanyakkan sangkaan. Mira, Aina minta maaf tau sebab Aina dah sebarkan fitnah. Aina lupa nak jaga lidah Aina. Tak apalah. Tapi kita kan tengah berubah. Kita perlukan sokongan, bukannya hukuman. Apa Aina? Ustaz kan dah kata buat ni bukan cari siapa yang salah, siapa yang betul, tapi siapa yang sanggup